Betul tak Nabi pernah kerja dengan orang Yahudi? Tak betul. Air liur basi najis tak? Najis. Pasal dia bukan air liur, sebenarnya air perut. Perut kita ni dalam usus ni, ni bukan perut ni. Dalam ni dia ada usus besar, perut. Tepat najis. Nah. Jadi makanan kita sampai dalam dada sedok tubik balik, tidak najis. Pasal tak setuhnya najis. Tapi bila sampai ke perut tubik balik, dipanggil mutah. Mutah najis. Kerana kayu kamak tu setuh dengan najis. Macam orang celup dah air kecil, tubik balik. Ni air najis, kita pun ambil kayu kamak. Nak kayu kamak. Hollywood dipanggil. Yang putih panggil. Kayu karamah. Celup dalam air kecil, kita puakan. Najis tau. Gitu, kayu kamak masuk dalam perut kita. Kalau tak sapa lagi kat perut ni, nak lihat kayu air kecil bawah. Tak sapa lagi. Tubik balik najis tau. Dah. Tapi cu kena dah. Tubik balik najis tau. Najis. Maka perut kita makanan sapa dah di perut. Dalam tu ada air najis. Keluar, maka mutah menjadi. Sebab tu, bila kita tidur. Maka kadang-kadang tak wajib. Kadang-kadang tengah molek dia duduk dengan perut tu, air perut tu tubik. Air perut tubik kok mulut. Maka orang panggil air liur basi. Jadi hukumnya najis. Yang tak najis air liur kita. Tu air liur, bukan dari perut. Bawah lidah. Balik karang, pak tubik lidah tak atas itu, tengok di bawah dia ada lubang. Lubang tu tubik air liur, bukan kok atas. Lidah orang ada lidah lah balik karang. Akak gitu bawah ni ada lubang. Tengok kau cek. Doremi semua. Ni tengok diri kita sendiri ni tu bi air liur dak najis. Cuma kotor sahaja kalau keluar daripada mulut. Duduk dalam mulut dak kotor. Keluar kotor. Umpamanya kita waktu bik pagi petang boleh segelas. Kita minum balik tak boleh.